kes yang kita nak bawa ni pun berat ni Nazri. Dia dah sampai kepada melacurkan diri. Apa gila tu? Saya kerja siang malam macam orang gila sekalipun tak cukup. Tak ada hati perut kan? Tak ni awak nak kerja banyak-banyak ni untuk apa? Saya nak bilik bedah, wasiah, settlekan masalah orang hidup, masalah orang mati, tentang pusaka. Okey Nazri? Dok. Ini kes yang kita nak bawa ni pun berat ni Nazri. Macam mana engkau nak selesaikan masalah budak ni? Dia dah masuk ke tahap pasalkan harta ni, dia dah sampai kepada melacurkan diri. Apa gila tu? Tak, ini bukan gila, ini masalah. Tak semua orang nak sampai ke tahap tu. Banyak cara lain lah tu. Memang kita cakap kita, tapi dia dah termasuk ke situ. Kerja kita kena bedah, tengok macam nak selesaikan masalah dia. Okay, Dok. Nak tuduh tak guna dah, benda dah berlaku. Ya, awak kena ready yang tu. Jangan engkau rembat dia pula, cakap kau tak patut buat begini. Tak, ini kita nak selesai. Itu dah berlaku. Dia nak datang ni dah minta tolong kita, dah okey dah ni. Okay, Dok, boleh insyaAllah. Tak, dia masuk lah. Assalamualaikum, Dek. Salam. Nama apa, Dek? Saya Alia. Alia. Berapa tahun umur sekarang? Umur saya 22 tahun. Budak lagi. Okay, ni Nazri daripada Wasiah. Kira Wasiah ni adalah syarikat nombor 1 dekat Malaysia yang menguruskan pusaka. Cik Nazri dah lebih 20 tahun dengan Wasiah. Jadi apa persoalan dia, di bilik bedah tidak perlu ada perselindungan. Kena buka semua, dan memang kita tak reveal siapa awak. Ya, dan nama ni pun saya minta awak nama samaran kan. Ya. Okey Alia, masalah, cuba cerita masalah dia. Ayah saya dah meninggal. So sekarang ni saya hidup dengan mak saya, dengan adik saya. Adik saya dia tak normal macam orang lain dah, Datuk. So saya ni Tak normal tu maksudnya spesifik? Dia OKU. OKU. Okey. So saya ni Maaf, adik tadi lelaki perempuan? perempuan. Saya belajar dulu, tapi saya kena tanggung keluarga lah. Sebab mak kena berhenti kerja, jaga adik kat rumah. So siapa lagi nak tanggung family kan? Saya terpaksa. Ayah dah lama meninggal? Baru juga. Oh, ini kejadian lepas ayah meninggal lah? Okey. Maksudnya awak kena berhenti belajar? Untuk kerja, tanggung mak dengan adik. Oh, mak tak kerja? Dia kena berhenti untuk jaga adik kat rumah lah. Sebab tak ada siapa nak jaga. Oh, sebelum ni siapa jaga? Sebelum ni memang mak, so ayah yang kerja. So mak kerja untuk tanggung family, tapi adik pula tak ada orang nak jaga kat rumah. Jadi huru lah ya. Dia jadi macam-macam lah. Jadi dia kira lepas ayah tak ada ni, kita orang jadi huru-hara sikit. Tak tahu siapa yang nak kena jaga siapa, tak tahu siapa yang nak kena tanggung siapa. So saya ambil tanggungjawab tu lah, Datuk. Saya kakak kan. Saya nak tanggung mak dengan adik. Saya nak kena settlekan banyak benda, Datuk. Saya kerja siang malam macam orang gila sekalipun tak cukup. Sampai satu tahap saya
Tak, ni awak nak kerja banyak-banyak ni untuk apa? Sekarang nak tanggung adik dengan mak, apa masalah dia? Ada banyak yang perlu disettlekan sekarang ni. Betul ayah ada faraid, Datuk. Tapi family ayah saya ni dia nak ambil benda tu. Saya faham kalau diorang nak ambil hak diorang, and maybe diorang nak tolong kita orang sekali ke apa ke. Tapi tak, sekarang ni dia nak ambil semua benda, dia nak jual termasuk rumah yang kita orang duduk. Oh, maknanya dia nak jual sekali rumah yang awak, mak dengan adik duduk ni lah. Betul. Jadi, okey. Tak boleh runding ke dengan pakcik ni? Dah cuba, Datuk, tapi jadi pergaduhan. So, apa yang awak nak buat sekarang? Awak kerja siang malam untuk apa? Untuk bayar tebus bahagian dia tu? Saya cuba untuk bagi apa yang ada, tapi tak cukup juga. Mungkin pemikiran saya sekarang, saya just nak mak saya tak perlu fikir banyak. Saya nak sediakan tempat untuk orang selesa dengan keadaan adik saya. Persoalan dia sekarang ni, awak nak tebus hak yang pakcik awak dapat. Maknanya nak bayar. Jadi maknanya awak kerja siang malam ni nak bayar, dah runding dengan pakcik lah. Maknanya dia bagi untuk bayar. Betul. Oh, keras juga pakcik awak ni. Ini pakcik sebelah mak ke pakcik sebelah bapak? Sebelah ayah, betul lah, sebelah ayah, sorry. Okey, jadi maknanya, minta maaf lah, cakap tak hati perut juga lah. Yang lain pun diambil juga. Yang rumah ni pun tengok anak saudara ni kan. Anak saudara ni kan. Nazi kan? Anak saudara ni. Ada wakil pula tu. Betul. Dia menindas sebab nampaknya. nanti saya komen tu. Kita dengar dulu cerita ni. Saya sampai satu tahap, Datuk, kerja tak cukup duit sampai saya terpaksa jual diri saya. Tapi tu pun family tak tahu. Tapi tu je yang saya boleh buat untuk tanggung family saya, untuk selesakan hidup mak saya, untuk tebus semua benda ni. Sebab tu saya nak tahu apa hak yang saya ada untuk buat, apa yang boleh saya buat. Sebab saya pun dah tak tahan macam ni, Datuk. Tak macam mana awak? Awak ada adik OKU. Baru kematian bapa, ada masalah. Tapi awak menjual diri untuk selesaikan masalah awak. Betul. Selesai tak? Tak selesai kan? Tak selesai. Sayang lah, Alia. Sayang lah, Tok. Tapi tak apa. Nak buat macam mana, benda dah berlaku. Baik, Alia. Satu nasihat sebagai orang tua kat sini. You have to stop. You have to stop. Benda ni tak ke mana. Ya. Yang lain tu mungkin Cik Nazri. Macam mana nak selesaikan masalah dia orang. Terima kasih, Tok. Ni first time saya dengar ataupun saya jumpa kes macam ni. Tok, balik semula sebelum saya ulas ni, Tok. Balik semula pada Datuk kata tadi, tak ada hati perut kan. Pakcik-pakcik. Pakcik dia tak ada hati perut ke? Betul, Tok. Allah cerita lengkap dah dalam surah Nisa bahagian faraid masing-masing. Mungkin saya nampak mereka hanya pandang kepada apa yang mereka akan dapat berbanding dengan apa tanggungjawab yang mesti mereka laksanakan. Sebab faraid ni dia ada hikmah dia, Tok. Bukannya datang untuk kau dapat tanpa kau contribute apa-apa. Sedangkan dalam situasi yang Alia hadapi ni, saya tak pernah terfikirlah, Tok, Alia boleh sesingkat itu untuk membuat keputusan menghancurkan masa depan semata-mata untuk menebus bahagian faraid bapa saudara. Kalaulah dia orang tahu situasi ini, gamak ke dia orang nak dapat ataupun nak ambil duit? Itu sekarang tu yang tertanya-tanya dalam diri saya lah. Baik, balik semula kepada pakcik dia juga harus menanggung di atas perbuatan dia. Terpaksa anak saudara dia terpaksa nekat untuk buat kerja yang begini atas tindakan dia untuk tak berhati perut. Tapi itu bukan permasalahan juga. Salah tetap awak salah.
awak yang berkeputusan begitu. Ada banyak cara lain. So macam mana kita nak selesaikan masalah ni, Aziz? Okey, betul macam yang saya sebut tadi, tindakan pakcik untuk dapat bahagian faraid tu memang itu hak dia. Bila dia nak, kita wajib bagi. Tetapi macam mana cara kita nak bagi ni sebenarnya kita boleh runding kan. Sebab faraid ni adalah satu hukum yang sangat sempurna kan. Satu hukum yang sangat lengkap Allah cerita dalam surah An-Nisa kan, berapa bahagian waris yang akan menerima, siapa waris yang wajib bagi pada ketika kematian dia ada dan sebagainya. So sebenarnya kita sebagai umat, sebagai manusia yang tak mahir ataupun yang tak hadam betul-betul sebenarnya kan. Sebab sehingga kan anak saudara sanggup melacurkan diri semata-mata untuk menebus, membayar bahagian faraid. Saya rasa itu satu tindakan yang tidak wajar. Okey, saya rasa ini bukan salah faraid. Faraid adalah hukum yang sangat sempurna yang Allah turunkan. Ini bukan salah faraid. Ini adalah salah individu tu. Saya kena marah sikit lah tu. Ini adalah salah individu. Ini bukan salah hukum. Cuma dalam situasi yang ini, saya nampak Alia kena cerita kot, kena bincang balik dengan pakcik, ceritakan kedudukan yang sebenar. Kadang-kadang kita, pada pandangan saya lah, kadang-kadang kita tak boleh nak menganggap bahawa mungkin kehidupan kita ni kurang berkemampuan. Nazri, boleh tak wasiah pergi cerita dengan bapa? Boleh tu sebenarnya. So itu saya cuba nak sampaikan pada Alia. Sebab kadang-kadang mata ni tidak menggambarkan apa yang sebenar. Contoh, apa yang kita lihat ni sebenarnya tak seperti mana apa yang kita gambarkan. Sebab mungkin kadang-kadang pakcik ni rasa macam Alia, mak mampu dan juga adik OKU ni, kita tak tepilah, mungkin mampu untuk membayar bahagian faraid. Mungkin dia rasakan mungkin macam mana kehidupan dan sebagainya. Tetapi mungkin mereka tak tahu apa yang Alia dan ibu hadapi. Mungkin pada ketika ini perlukan peranan orang tengah untuk menjadi pendamai ataupun mencari penyelesaian. Bagaimana nak menyelesaikan isu yang dihadapi oleh Alia sekeluarga. Boleh, tak ada masalah. Alia boleh datang kepada WhatsApp Shop. Kita akan hantar tim kita yang expert, dai-dai kita expert seluruh Malaysia, yang tugas mereka adalah untuk membantu masyarakat Islam kita untuk merancang dan menguruskan harta pusaka. So, boleh gunakan perkhidmatan wasiah untuk kita cerita balik kepada Alia, kepada ibu, kepada pakcik-pakcik ni tadi, supaya mereka faham bahawa faraid ini turun, ayat faraid ini turun, bahagian faraid ini turun bukan untuk kemewahan semata-mata. Dia turun dengan tanggungjawab. Tanggungjawab untuk melihat ataupun memberi nafkah kepada anak-anak saudara, sedangkan mereka juga adalah sebahagian daripada wali. Dan awak nak kahwin besok, pakcik dengan pakcik-pakcik awak ni lah yang akan menjadi wali kepada awak. So, pada saya, mereka perlu bertanggungjawab. Dan kalaulah tak ada jalan dan mereka memang, yelah, setiap orang, pada pandangan saya, mungkin setiap orang dia ada kesusahan yang mereka hadapi kan. Mungkin kalau kata nak juga tebus faraid, mungkin Alia boleh nego balik dengan pakcik ni, mungkin minta satu tempoh masa dan sebagainya, bukannya immediate kita terus bayar kan. Kalau kata contoh bahagian faraid ni 100,000 dengan usia 22 tahun, lama mana yang Alia perlukan untuk mengumpul duit 100,000, sedangkan kita perlu meneruskan kehidupan seharian, makan kita, pakai kita dan sebagainya. So, adakah nak mengumpul 100,000 ni boleh dalam tempoh 3 bulan, 4 bulan? So, dia mungkin akan satu tempoh yang lama. So, sebenarnya rundingan, kefahaman kepada waris-waris ini, terutamanya kepada pakcik-pakcik ini, perlu kita beri. Dan dalam masa yang sama, pakcik-pakcik ini perlu melihat kepada tanggungjawab yang ada, yang telah pun ada kepada mereka selepas ayah meninggal, iaitu tanggungjawab ni kepada Alia, kepada adik yang OKU ni tadi, juga kepada mak. So, saya rasa mungkin kita kena bincang lah tu. Bila Bedah boleh menjadi wakil pada Alia untuk berborak dengan pakcik tadi, ya, itu kerja bilik bedah, selesaikan masalah orang hidup, masalah orang mati tentang pusaka. Dan ada ejen-ejen seluruh Malaysia yang profesional
boleh telefon nombor di bawah tertera ni untuk kalau anda ada masalah yang ingin ditanya, dan kami akan suruh dai-dai kami entertain anda semua. Terima kasih. Terima kasih Alia. Ya, nanti bersama dengan Wasia. Ya. Terima kasih. Jumpa lagi episod yang akan datang. Terima kasih Azri.